Yang kedua tu lebih yang mana lebih afdal? Solat Jumaat di rumah atau di masjid? Yang mana Ustaz? Saya pun tak tahu ni. Ni soalan ada dia sendiri boleh jawab dah. Itulah. Mana afdal masjid dengan rumah? Nabi kata afdalul buqa'ah al-masajid. Sebaik-baik tempat di muka bumi tak ada lilawang masjid. Maka kita iktikaf di masjid afdal. Duduk nengung saja pun dalam masjid lebih afdal. Duduk saja nengung di tiang gitu. Mana aku dah lewat isang. Dalam masjid afdal. Sebab di situlah benteng terakhir umat Islam. Tak ada lagu, tak ada apa, tak ada kacawala dalam masjid. Dekat lain kita masuk dalam teksi lagu, masuk dalam pusat beli belah lagu, masuk dalam pah lagu. Nak lagu sama, tapi ni lagu masuk dalam masjid. Dengan handset, batu handset, tersalah buat lagu-lagu. Kalau jenis lagu tu, apa benda ni, tutuplah. Kita pernah kena ni. Kita satu kuliah semalam tu budak-budak dia main handset kita. Dia main. Nya gitu bunyi. Dah kan bunyi hak ada dalam set tu 2-30 lagu hak asal hak kilang dah. Lagu pula lagu nyanyi sungguh bunyi. Esok kita kuliah Zuhur di satu tempat, kita jadi imam tengah maya lohor tayak awal bunyi. Jeng sudah kerja. Kita apa kata tayak. Patut malu kau dah aku ini. Nampak? Jadi tu masalah. Ganggu kita lagi dak kosong. Habis semayang tu kita buat dok. Konon-konon bukan hak kita lah. Jadi lah tempat yang kita paling afdal nak bermesyuarat, nak berbincang, nak bertafakur dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Tapi kalau fikir pasal nombor ekor tak boleh lah nombor ekor sana. Soalan ketujuh Ustaz.